Assalamualaikum dan salam BIS TV PSS. Saya Zahra Aisyah binti Muhammad Elmi Zayat. Dan saya Zahra Numayyah binti Muhammad Hazizi, wartawan BIS TV PSS, Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Kemaman Terengganu. Pada hari ini 10 Mei 2025 sedang berlangsungnya Mesyuarat Agung PIBG kali ke-23. Ia bertempat di Dewan Al-Ikram Sebaru. Jom sama-sama kita saksikan. Diumumkan ketibaan Sarjan Anwar bin Muhammad Razali, Pegawai Kumpulan Sekolah Puan Muhammad Yusuf, Barisan Petapir serta AJK Ibu Bapa PIBG. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Dewan Al-Ikram SD Bandar Baru, majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan dan Mesyuarat Agung PIBG kali Ya Qadiyal Hajat wa ya Rafi'an Darajat, berbagi usul kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang berkelanjutan. Ibu bapa, salam penerangan transformasi pendidikan, salam Malaysia Madani, salam kemaman Aidil hebat. Aku mengasuh dan melatih murid-murid, tetapi di belakangnya adalah kerjasama daripada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak membenarkan anak-anak ini menyertai, mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, maka tiada calon yang hendak kita bawa. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Nur Akmal binti Jusuf, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu kali ke-23 bagi tahun 2025. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Azli, komandan yang ini mengesahkan saya Cik Azman, penyokong cadangan Cik Azli tadi, itu besar. Azli menyokong cadangan Cik Azman. Cik Azman, penyokong. Saya sendiri Cik Azman Ismail, cadangan Puan Julia. Itu sahaja liputan untuk kali ini. Saya Zahra Numayyah binti Muhammad Hazizi dan saya Zahra Aisyah binti Muhammad Elmi Zayat, wartawan BIS TV PSS melaporkan. Your best buddy.